Faiz, apa teknologi yang kau paling teringin tengok kecil and kau nak benda tu ada sekarang? Aku rasa phone dengan keyboard, physical keyboard. Sebab sekarang ni kebanyakan phone dah touch screen kan. Aku rindu zaman di mana kita boleh type message just satu tangan, tanpa tengok pun kita ingat dekat mana button tu. But now kita nak type any message, kita kena tengok display tu lah, sebab make sure yang tak typo kan. Tapi dulu tanpa tengok pun kita dah boleh hantar message dengan lebih pantas lah. So aku rindu zaman tu. Dan kalau ada pun sekarang ni mungkin kita kena beli yang third party punya accessory attach dengan phone kita. Mel, apa teknologi yang kau paling teringin tengok kecil and kau nak ada benda tu sekarang? Oh, aku nak konsol lah. Konsol apa? Dulu PS lah, PS. Dulu aku ingat masa kecil-kecil, kalau nak main PS, aku kena pergi rumah member aku, ataupun aku kena spend sikit pergi kat satu lagi rumah ni, dia memang ada buat sewa PS lah. Lepas tu kita main memang seronok lah. Sejam RM2. Ya. Lepas tu masa tu ada disk lah. Sekarang ni aku dengar-dengar PS dah tak nak buat disk. Tak pasti kenapa. Bagi aku disk ni dia ada sentimental lah. Kita boleh gosok-gosok disk tu, kita boleh jual dan kita boleh beli game lain. Survey, apa teknologi yang kau paling teringin time kau kecil and kau nak ada benda tu sekarang? Alamak, teknologi. Aku rasa teknologi susah. Kalau bahagian game aku tahu apa. Aku nak game. Kau ingat dulu kita main tembak itik tu? Tahu? Game tip tu, game tip. Game tip tu, aku nak main sekarang. Tapi kat TV yang besar. Wah. Kalau boleh lah. Best. Deal. Apa teknologi yang kau paling teringin time kau kecil and kau nak ada sekarang? Aku teringin PC gaming lah. PC gaming Sebab dulu aku biasa main game ke apa nak kena pergi CC. Oh betul. Pack PC 6 open kan, duit banyak. Lepas tu main dekat happy hour. Wah ish. Betul. Open. Main open kan. So PC gaming best lah. Dengan RGB, keyboard, earphone dan sebagainya kan. So dulu ada masa tapi tak ada duit. Sekarang ada duit tapi tak ada masa.